Saudara, aspek-aspek baharu dalam kurikulum Bahasa Melayu bagi sekolah rendah yang mula diperkenalkan awal tahun lalu mendapat maklum balas positif daripada golongan ibu bapa. Mereka mengalu-alukan elemen gamifikasi serta penggunaan teknologi yang menjadikan pembelajaran lebih seronok dan relevan dengan kehidupan masa kini. Penggunaan teknologi dan elemen permainan atau gamifikasi dalam kurikulum baharu telah menjadikan pembelajaran bahasa Melayu lebih seronok dan relevan dengan kehidupan kanak-kanak zaman sekarang. Ini selain pendekatan belajar melalui teknik penceritaan. Ibu bapa berkongsi maklum balas positif itu dengan kaki tangan MOE dalam satu sesi perbincangan mengenai kurikulum baharu bahasa ibunda bagi sekolah rendah yang diperkenalkan pada awal tahun lalu. Kami berharap ia dapat meningkatkanlah minat pembelajaran pelajar ni, proses pembelajaran dan hasil pembelajaran mereka. Jadi teknologi ni sebenarnya menjadikan pembelajaran lebih hidup dan menariklah sambil turut memenuhi keperluan pelajar dengan gaya pembelajaran yang berbeza agar membolehkan mereka setiap murid-murid tu menjadi mencari kaedah pembelajaran yang sesuai untuk mereka. Sesi itu juga bertujuan untuk melengkapi ibu bapa pengetahuan dan tips bagaimana mereka boleh menyokong pembelajaran anak-anak mereka di rumah bagi kurikulum baharu itu. Ini termasuk memanfaatkan portal sumber dan pautan menerusi kod QR yang dicetak dalam buku teks. Dengan elemen-elemen baharu yang diperkenalkan itu, ibu bapa berharap anak-anak mereka akan lebih berminat terhadap bahasa Melayu dan melestarikannya. Harapan saya di Hari Muka untuk perkembangan bahasa anak saya ialah dia lebih berminat untuk bertutur dalam bahasa Melayu, terutama sekali dengan adanya lagu-lagu dan cerita-cerita yang lebih interaktif dan lebih kena dengan apa yang terjadi persekitarannya. Ini akan membantu dia untuk menggunakan kosakata Melayu yang lebih indah dan lebih baik pada masa akan datang. Saya juga harap dia dapat belajar bahasa Melayu seiringan dengan sekarang teknologi semasa. Jadi macam sekarang banyak-banyak application iPad, budak-budak semua sukalah ICT and all these things, right? Jadi ini membuat mereka lebih minat. Sekarang saya dapat tahu yang ada SLS yang kita boleh tap onto the library resources. Sesi yang berlangsung selama hampir 2 jam itu dihadiri lebih 100 ibu bapa bersama anak-anak mereka yang berusia antara 5 hingga 8 tahun. Ia dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Lembaga Perpustakaan Negara.